Ada enjin kenderaan yang boleh hidup guna kartridge macam peluru? Korang percaya tak? Ini bukan cerita mitos. Ini teknologi sebenar yang dipanggil Kaufman Starter. Zaman dulu, bila bateri belum canggih, terutama untuk enjin besar dan diesel, satu masalah besar ialah macam mana nak hidupkan enjin tanpa elektrik. Jadi, jurutera cipta Kaufman Starter. Caranya mudah tapi ekstrim. Satu kartridge kosong dimasukkan ke dalam ruang khas. Bila dicetuskan, berlaku letupan kecil yang hasilkan tekanan gas sangat kuat. Tekanan ni akan tolak piston dan memusingkan enjin dengan serta-merta sampai enjin hidup. Sistem ni banyak digunakan pada kapal terbang perang zaman Perang Dunia Kedua, traktor diesel lama dan beberapa jentera berat di kawasan sejuk dan terpencil. Untuk motosikal pula, ia bukan teknologi kilang, tapi ada pembina motor custom yang ubah suai enjin semata-mata nak buktikan enjin motor pun boleh hidup guna cartridge. Walaupun nampak ganas, Kaufman Starter tak guna peluru hidup dan ia digantikan bila starter elektrik jadi lebih selamat dan praktikal. Teknologi ni mungkin dah lapuk, tapi ia bukti satu benda. Manusia sanggup cipta apa saja demi pastikan enjin boleh hidup.